Sebenarnya dalam Quran pun Allah sebut bangsa kalau tak beriman paling khianat. Khianat ni bahasa Melayu kita juga, bahasa Arab pun sebut khianat juga. Munafik munafik. Ada orang Arab kalau tak beriman tau, Arab tu paling kufur, paling munafik kalau tak beriman. Nature dia tu khianat, orangnya khianat orangnya. Tuan-tuan ingat orang Israel tu 7 juta. Orang Israel yang daftar lebih kurang 7 juta. 1.7 adalah orang Arab yang dapat kerakyatan Israel. Tuan-tuan kalau pergi sana terkejut tau kadang-kadang. Saya pernah tanya orang Arab yang jadi rakyat Israel, kau apa hal jadi rakyat Israel, sokong kerajaan Israel? Dia kata, cuba kau fikir. Dia suruh saya fikir pula. Syria perang, miskin. Iraq perang, miskin. Algeria perang, miskin. Mana negara Arab yang kaya? Kami duduk di sini sekarang, okey? Makan okey, kerja okey. Orang yang sokong Israel. Ada yang menjadi askar Israel pun ada. Tonton sini, 1948, antara yang menjadi tentera Israel, bukan saja Israel tau, ada orang-orang Arab yang khianat. Berkenaan dengan Arab Saudi, satu benda aja. Bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis atau Jerusalem, sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisah. Isfahan di mana? Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan track ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali tu. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-lelaki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah.
Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena. Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan threat tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara salah satu agenda dia, mereka nak melorongkan threat dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih. Dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mana yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toyalisah. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini law dan ini threat laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan threat ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali ni. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-laki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena. Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan threat tadi.
Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara satu agenda dia, mereka nak melorongkan trek dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih. Dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mana yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Jadi Arab akan dimusnahkan, Arab akan dibinasakan, Arab akan dibonekakan, Arab akan dicaturkan. Dan Allah juga ada perkiraan dan perancangan sendiri. Maksudnya konsep akhir zaman kita tidak akan lengkap tanpa kita membicarakan tentang isu Dajjal, tak akan lengkap bila tak membicarakan tentang Ya'juj Ma'juj, tak akan lengkap tanpa membicarakan Imam Mahdi, tak akan lengkap tanpa membicarakan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Okey, itu material. Dan yang ketiga, Zionisme. Apa dia Zionisme? Zionisme ini adalah satu sistem. Ini adalah first track, dia panggil perangkap-perangkap pertama ke arah menjerumus dan menjeratkan manusia masuk dalam sistem ini. Tapi hari ini ada manusia-manusia yang menyedari perangkap-perangkap ini. Ada manusia-manusia yang menyedari permainan-permainan dan percaturan ini, dan ada yang sebaliknya, menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga mereka untuk diabdikan dan diperhambakan kepada golongan ini. Ada yang sanggup bekerja untuk golongan ini demi menjayakan falsafah Zionisme tadi. Akhir sekali apa yang jadi? Setiap kali musuh-musuh Islam melaksanakan satu-satu agenda, satu-satu program, satu-satu konspirasi, biasanya akan berlangsung dengan cemerlang dan jaya. Tetapi kadang-kadang terfikirkah kita, siapakah insan-insan dan individu-individu yang turut sama terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejayaan program-program, konspirasi-konspirasi ataupun agenda tadi? Mungkin ada sebahagiannya umat Islam sendiri dan penganut agama Islam itu sendiri. Kita tengok contoh apa yang berlaku beberapa hari ini, yaitu tentang pengumuman Presiden Amerika US Donald Trump tentang penguasaannya terhadap Baitul Maqdis. Dari satu sudut berkemungkinan mereka nak create satu benda, iaitu mereka nak tengok sejauh mana negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang banyak ini akan terbahagi dan berpecah kepada 3 kelompok. Yang pertama, bila kita umum Baitul Maqdis ini milik Israel, kita nak tengok kumpulan mana, negara mana yang paling kuat menentang kita. Oh, senarai. Oh, ni kuat ni. Hak ni pun kuat juga ni. Hak ni pun berapi-rapi. Hak ni dah perlu pepandu punduk tala kat kita dah ni. Hak ni dah tentera dia dah atok dah ni. Hak ni kereta kebai awak keluar dah. Hak ni paling kuat lawan kita. Dia ada yang kedua tu sederhana. Ada time dia lawan, ada time semangat dia berkobar-kobar, ada time dia anggap tu isu biasa. Dan ada negara-negara yang langsung tak ambil tahu pun, tak mau ambil tahu pun isu ni. Seolah-olah dia duduk macam kelompok mana? Kelompok yang pertama tadi,
Hang nak berperang pun jangan ganggu aku. Hang nak hancur pun jangan ganggu kami. Hang nak tembak pun jangan terkesan dengan kami. Hang nak bom pun kami tak termasuk. Sebenarnya isu ni, sebenarnya Jerusalem, Baitul Maqdis ni tanah milik siapa? Yahudi klaim dia lebih berhak. Yahudi dakwa dia lebih aula untuk bumi Baitul Maqdis. Benarkah tanah Jerusalem ataupun Baitul Maqdis Israel yang mereka duduki ini layak dan berhak untuk mereka? Itu yang mereka klaim, bukan? Baik. Kalau kita tengok sejarah lebih awal, siapa sebenarnya penghuni paling awal duduk di bumi ini? Kalau ikut pakar-pakar arkeologi dan ahli-ahli sejarawan, lebih kurang 14,000 hingga 8,000 sebelum Masihi. Bumi ini, bumi yang bergolak sekarang, dihuni oleh satu bangsa yang dipanggil bangsa Nafutiyah. Bangsa Nafutiyah adalah antara bangsa yang dikenal pasti paling awal menghuni bumi ini. Kemudian bangsa ini mungkin lupus ataupun mengalami diaspora, penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian pada tahun 5,000 hingga 3,000 sebelum Masihi, bumi ini dikenal pasti dihuni oleh orang-orang Kanaan. Dipanggil bumi Kanaan. Penduduk dia ialah orang-orang Kanaan. Sebab tu bila Nabi Allah Ibrahim meninggalkan bumi Babylon, dia berhijrah ke bumi ni digelar sebagai tanah Kanaan, bumi Kanaan, dan orang-orangnya disebut sebagai Kanaanit. Itu 5,000 hingga 3,000 sebelum Masihi. Itu yang asal. Kemudian bila duduk di situ 3,000 hingga 2,500 sebelum Masihi, datang satu lagi bangsa juga dari ketamadunan Mesopotamia yang disebut sebagai bangsa Amori. Bangsa Amori dululah bangsa yang telah menjajah bumi Babylon. Selepas peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Namrus tu, bila Ibrahim dah tinggalkan bumi Babylon dan Namrus pun dah mati, dah meninggal, maka kerajaan ini mula diperangi oleh dua golongan, iaitu bangsa Ilam dan bangsa Amori. Kemudian bangsa Amori akibat berlaku kemarau yang panjang di bumi sana, mula melakukan penghijrahan ke bumi mana? Tanah Kanaan. Jadi waktu tu ada orang Kanaan, ada orang Amori. Dan dikatakan ada dua lagi suku, iaitu suku Yabusiyah dengan bangsa Finik. Finik ni juga disebut bangsa Fonisia. Baik. Yang penting Kanaan, Amori, Yabusiyah. Yang betul-betul penghuni asal bumi Al-Aqsa tu bangsa Yabusiyah. Mereka ada satu kerajaan yang disebut kerajaan Yabus. Bahkan dalam sejarah mereka pernah membina hampir 119 kota. Masa mereka menetap dan menghuni di situ, kerajaan Yabusiyah, orang-orang Yabus ni. Kalau Finik atau Fonisia, mereka disebut Kanaan laut. Kanaan, Amori dengan Yabus disebut Kanaan darat. Finik atau Fonisia disebut Kanaan laut, sebab mereka duduk di persisiran Jordan Timur dengan Lebanon. Di situ ada lautan Mediterranean. Itulah dia orang-orang Fenisia yang digelar Kanaan laut. Orang-orang Fenisia inilah yang dulu mengajarkan kepada orang-orang dan manusia-manusia di tamadun Yunani purba. Yunani ada dua. Satu Yunani kuno, zaman kerajaan Mykenaya, zaman Raja Agamemnon, zaman kerajaan Troy dulu. Dulu saya pun ingat Troy itu epik.
tapi tidak Troy benar-benar terbukti kewujudan dia. Itu zaman Yunani kuno. Bila Makedonia mula berpindah ke arah utara, dan ada sebahagian besar ahli-ahli sejarah menganggap orang-orang Makedonia ini adalah asal-usul bangsa Etruskan, keturunan-keturunan orang-orang Itali. Jadi mari situ orang-orang Dorian. Orang-orang Dorian inilah yang baru jadi Yunani purba. Yang ni tak tahu apa. Orang-orang Fonisia lah yang pada masa tu digelar sebagai the greatest maritime. Orang yang cekap melayarkan perahu-perahu dan kapal mereka di lautan, berhijrah ke sini dan mengajarkan mereka. Lepas tu barulah 800 hingga 500 masih baru keluar nama-nama seperti Socrates, Aristotle, Plato, tu barulah tu. Siapa yang menghidupkan tamadun mereka? Orang-orang Fonisia. Baca sejarah. Jadi duduk di situlah. Bila duduk di situ 1300 sebelum Masihi, datanglah orang-orang Filistin. Kita sebutlah ni Palestin. Bangsa ni disebut bangsa Filistin daripada pergunungan Kerd dengan laut Aegean, lautan Mediterranean, semenanjung Balkan dan Anatolia, disebut Asia Kecil. Kalau kita belajar buku sejarah dulu, dia sebut Transaxonia. Marilah geng Filistin duduk di sini. Itulah kelompok-kelompok awal yang ada. Barulah mari Nabi Allah Ibrahim pun duduk di situ. Sekali dengan orang Kan'an ada, orang Amorik pun ada, orang Yabus pun ada, orang Fonisia pun ada, orang Filistin pun ada. Lalu beranak pinak. Ringkas cerita, isteri kedua dengan anak Ismail dihantar ke Mekah. Isteri tua, anak dia Nabi Allah Ishak, duduk di bumi ni lah. Sebab tu kita baca sirah, bangsa kaum Nabi Allah Ishak ialah bangsa Kan'an. Sebab dia duduk di bumi Kan'an. Jadi merebaklah keturunan mereka sampai Nabi Allah Ishak, sampai Nabi Allah Yaqub, sampai Nabi Allah Yusuf. Mereka duduk di sini. Mereka asal bukan di sini, mereka menumpang di sini. Ingat cerita ni. Pendek cerita, Yusuf dikhianati, dicemburui oleh saudara sehingga Yusuf terhantar ke negara Mesir. Kemudian pendek cerita, panggillah bapa Nabi Allah Yaqub dengan saudara-saudara Bani Israel yang lain tinggal di bumi Mesir. Zaman Yusuf, zaman pemerintahan Hyksos. Bani Israel dapat keistimewaan. Ada tanah, ada rumah, ada haiwan ternakan, ada perladangan, ada perniagaan. Tapi bila naik kembali pahlawan Ahmoses I, dinasti Fir'aun ke-18 bermula balik, maka waktu Fir'aun memerintah, tiada lagi keistimewaan untuk Bani Israel. Lantas mereka dijadikan sebagai buruh-buruh dan kuli. Ini adalah tahun-tahun yang paling memenatkan dan menyeksakan bagi Bani Israel. Pertolongan daripada Allah sampai bila terutusnya Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa. Akhirnya nak menyelamatkan Bani Israel daripada tindakan-tindakan Fir'aun ini. Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun mengeluarkan mereka daripada bumi Mesir menuju ke the promised land, bumi yang dijanjikan untuk mereka. Bumi mana? Bumi asal tadilah. Hak Nabi Ibrahim sampai, hak di situ lahirnya Nabi Ishak, di situ lahirnya Nabi Allah Yaqub. Sebelum mereka pergi ke Mesir, bumi itu jugalah mereka akan kembali. Bumi itu dijanjikan untuk mereka, dan sampai hari ini pun mereka klaim mereka adalah Sya'bul Mukhtar, bangsa-bangsa pilihan Allah. Jadi berpindahlah mereka, terjadilah peristiwa pembelahan Laut Merah, sampailah ke semenanjung Sinai. Allah panggil Nabi Allah
Musa untuk bermunajat. Berapa hari? Berapa hari Allah panggil bermunajat pada dia? 40 hari. Terlewat 2 hari, turun hari ke 42. Apa berlaku Bani Israel di samping Nabi Allah Harun? Apa berlaku? Sembah lembu. Tak boleh nak fikir. Why tak boleh nak fikir? Kenapa jadi seteruk ni Bani Israel? Drastik sangat tindakan mereka, drastik sangat apa yang mereka buat. Maksud yang kita tak boleh nak fikir, Nabi Musa belum mati. Nabi Musa tinggal 40 hari, Harun masih ada bersama mereka. Bila Musa Samiri suruh sembah lembu tu depan Nabi Harun, mereka boleh sembah. Pasal apa jadi lagu tu? Kurang-kurang kalau Nabi Allah Musa dah wafat, Harun dah wafat, generasi pun dah bertukar, okey lah kalau dia nak jadi sesat balik pun. Ni dua Nabi duk ada lagi, Harun duk bawah sekali dengan dia. Bila Samiri suruh sembah lembu, dia boleh sembah. Tak terfikir. Contohlah kita hari ni dah elok-elok ada ulama' dengan kita duk semayang elok-elok, masuk seorang geng lain, kita kena sembah pokok bunga ni. Maksudnya kalau hak pi sembah pokok bunga dalam keadaan kita duduk lagu ni, memang kita anggap teruk sungguh lah hang seorang ni. Dalam keadaan ulama' duk ceramah hari-hari, duk cerita hari-hari, ni akidah sesat, ni terpeleok, ni syirik, orang suruh sembah pokok bunga, terus. Jadi kita tak boleh nak fikir pasal apa dia boleh jadi lagu tu. Kalau ulama' tak ada dah, orang alim banyak dah mati, okey lah kalau dia nak tersesat. Wah, sebab benda ni tersemai lama dah sewaktu mereka berada di bumi Mesir. Dan waktu berada di Mesir, mereka pernah minta dengan Nabi Allah Musa supaya dibuatkan patung sama seperti orang-orang di Mesir, yang menjadi perlambangan dan simbol bagi Allah. Nak bagi nampak juga nak menyembah tu. Ikutlah simbol lagu mana, lambang lagu mana. Yang penting Allah kita tak nampak tu, biar bagi satu simbol yang kita sembah tu nampak. Tapi dinafikan oleh Nabi Allah Musa. Hati-hati mereka sebahagian dah ada terkesan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang hari-hari mereka duk lihat depan mata. Mari pula kepelikan, sebab bangsa Yahudi ni satu bangsa yang boleh dianggap mistik lah. Bab-bab mistik ni, patung daripada emas boleh bergerak pula dan bersuara pula. Memang hebat. Kalau kita lah ke mana? Ada seorang buat patung lembu dengan emas, lepas tu bergerak, lepas tu boleh sembang, boleh cakap dengan kita. Ke mana agak-agak? Payah juga Akulah Tuhan kamu yang sebenar. Sudah. Sembahlah aku wahai sekalian manusia. Padahal siapa duduk dalam tu? Siapa yang bersuara tu? Pak Cik Tan. Setan masuk dalam tu. Terpeleok lah. Kemudian bila Nabi Musa turun, Nabi Musa halau Samiri, bukan. Tapi ingat, bukan Samiri seorang, masih ada beberapa yang terpeleok ikut belakang Samiri. Yang kita duk cari hari ni, yang kita duk trace hari ni, suku Sakat hak sekali ikut Samiri tu pi mana lah ni keturunan tu. Hak jalur dengan ikut Nabi Allah Musa tak ada masalah. Hak jalur ikut Nabi Allah Harun tak ada masalah. Hak Saki Baki, hak ikut Samiri tu duk mana sisa-sisa keturunan tu lah. Mereka hidup, mereka berpindah randah, mereka berhijrah, mereka mungkin berkahwin, mereka beranak pinak, mereka menyebarkan keturunan. Tapi di mana mereka sekarang? Dan apa yang telah Samiri ajarkan pada mereka sepanjang bersama dengan tokoh tersebut? Samiri juga, sesetengah ulama kontemporari menyebut, dia ni sengaja direkrut dan disusuk masuk dalam kumpulan Nabi Allah Musa. Dia asalnya geng-geng Dewan Senat Fir'aun juga. Fir'aun ni macam ni lah.
Fir'aun ni dia ada satu tagline, dia digelar mempunyai 2 tapak kaki yang berkuasa. 2 tapak kaki yang berkuasa. Bukan macam Iron Man keluar api naik ke atas dah. Satu tapak kaki merujuk kepada bagaimana Fir'aun boleh melestarikan, menjaga dinasti dia. Sebab satu, dia mempunyai militer yang cukup ramai. Dia mempunyai senjata yang hebat, logistik yang banyak, ahli-ahli perang, askar dan tentera yang cukup ramai. Ni kekuatan pertama dia. Yang kedua, kerana dia ada dewan ahli senat penyihir-penyihir, geng-geng ahli sihir. Kalau dia mimpi, hak inilah tukang takbirnya. Kalau dia nak berjalan, hak inilah tukang ramalnya. Kalau dia buat tu, hak inilah tukang ceritanya. Jadi nak jadi cerita, pertarungan berlaku antara ahli-ahli sihir ni dengan Nabi Allah Musa. Tapi mereka kalah ke menang? Mereka kalah. Bila mereka kalah, inilah mereka susup salah seorang ahli mereka dalam kumpulan Nabi Allah Musa.